Tester. Nak pergi Melaka. Kita ke mana? Melaka, bye. Kita dah kat mana? Kita kat Kuta. This is my sister. Kuta. Mana ke Melaka? Kakak saya. Saya tak turun. Oh, salah. Wait. Kiong. Itu barang kakak kita. This is my baby. Bye-bye. Cepatlah gerak lambatnya. 3 hours later. Ambil. Oh, dia sebenarnya sama kan? Yang kat macam kat Bangkok tu. Sekejap. Kita tak tahu nak makan mana. Nak makan kita dah rasa Melaka. Kau dah start mampus. One dish one. Dia ambil kunafa pisang saja. Campur air. Ni macam ni kan. Kau nak memang nak teh. Teh yang sejuk. Asal semua apa? Sana. Thank you. Bi, ambil dah gambar. Oh, iyalah sabar. Nak buat video. Bi, kau buat apa, Bi? Makin ke tepi tu. Kenapa makin tiba-tiba lain ni? Kau ni tadi dah okey dah. Kau ni kan tak bersyukur. Cuma ambil angle atas sikit. Okay. This is my sister. Butter. Semuanya. I cari mochi. Ada apa? Dekat sikit lah. Tangan cuma. Tangan apa? Nak makan? Bawa sikit. Mewah lah tak nak. Pizza. Tapi satu pizza 48. Baik dua ni. Ada gepuk. Tak ada. Yang ni memang Islam. Paling sedap kalau ada. Yang ni kalau sujud RM3 30 sen. Air ni tak ada gula je ni. Tak ada. Kan dia kata no sugar. Sedap. Dah makan dah tadi, sedap. Warna hijau-hijau ni favorite. View kita nak kat sini. Lagi teruk. Ini pun dah okey dah. Tak payah muka tiba tak apa. Ya dah. Dia suka lah kalau sering masuk. Berangi-rangi ada beti sedap tu.
So kita nak check in baju. Check in baju. Ketatnya dia punya ni. Tengoklah tudung aku dah. Sekejap. Nyonya, nyonya sama sekali. Oh my god, I'm so pretty. Kau ingat bercuti ni Kau boleh senang-senang buat tak? kau ada jogging. Baru satu. Ada kena tek-tek ke? Tak ada. Assalamualaikum. Wah, oh bocor dalam gambar lah baby. Wah. Ini okay. Okay, kita ke ballroom tu. Okay. Sini ada TV. Wah, bagus gaya. Okay. Pemenangan kita adalah rumah orang Masih. Terima kasih sekejap. Bukan laut, okay? Oh, sini kita ada air. Lepas tu ni tandas dia. Tandas dia. Biasa-biasa je nya. Okay. Tu je runtuh kita. Masih. Yeah. Supaya kita berdua dulu. Atau aku screenshot. Jadi tak dapat lighting je. Tadi sedap dah bunyi dia. Kau yang tak nak. Kau yang tak nak. Baby, kita kena jedak-jeduk. Pergilah dia, tak lama orang. Bang, live. Ramai gila orang. Kita kena masuk belah sana pula. Sana dia tak masuk. Dia penaka. Tak ada gambar. Ini semuanya Monica. Assalamualaikum. Berani. Oh, berani sebab kipas. Okay dah. Baru nak bunyi. Laparnya. Sini nak pergi mana? Mochi. Mochi lepas tengah bukaan. Mochi. Mochi lepas tengah. Mochi, Lepas tu mochi. nak pergi tu. Church. Sempat Syah, saya 15. Cucu. Kucing kat sini lawa comel-comel. Buat payah saya natural. Kasih. Oh, yo. Comel dok. Ni. The green tea. Cukup lah green tea. Kucing buat rumah. Budak buat rumah. Kenapa lah tak rekod? Boleh stop. Menarik tu. Dia macam distract dengan makanan kau faham? Ya ke? Macam boleh distract dengan... Dia berjalan tadi. Dia sampai tengok kita punya makanan. Oh ya ke? Oh lupa kau cakap macam ni. Oh dia cakap sedap ke? Lawak rasa sedap. Betul ni. Kasih. Terima Boleh. Wah sedap. Dia kuantiti sikit. Ni kita nak. On me. Oh kau you want to. Dia suka yang video yang dia buat tu. Je, nasi lemak rendang ni RM19 je. Kau punya kaya apa? 6 je. Yeah. Tu dah with my sister. Mana dia? Pandai dia letak meja kat tepi. Tarik orang lain untuk tengok apa makan.
Yang tadi Chinese. Tapi rugi je tak rekod. Dia nampak orang daripada ni, pantulan. Saya rendang tu sedap. Cuma dapat yang Bahagian kau tak suka. tapi sedap. Kau tak buka lagi rojak ni. Rojak Ali buka buat apa dah? Nak roti canai tak? Boleh habis kan? Boleh? Macam mana? Roti canai Jangan. Ya, makanan kita jadi tutunan kan? Tadi ada Roti canai ada 2 tu baby. makan apa? Banyaknya. Hari dia lulus. I like it. Bawa tu abang-abang kat sini. Best kan? Nanti abang. Ada pok kau diam. Roti canai ni sedap. Lembut. Sambil Sedapnya. Wah, pelik. Kau nasi lemak macam tak ada bunyi apa pun. Senyap je. Ikhlas je makan. Oh, Tapi sedapnya tu. Sedap tak? Bagus lah. Tapi dia punya acar, dia suka sebab dia tak macam tak letak cuka sangat. anyam. Macam tengah sombong. Sate pula. Oh my god. Kari sedap. Ya. Sedap ni kari dia. Kenyang. Kenyang mati. Kat situ lah cantik tempat dia. Kan? Apa jeruk? Alhamdulillah. Kuah dia memang sedap. Tengah rekod kau. Nak beli mochi. Mochi tu. Kalau mochi tu tak duduk dalam air tu baru. Kita tak tahu mochi tu kat air. Dia siap bagi tengok lagi. Kan? Mahal satu eh. Astagfirullah. Kau tak nampak pun. Tinggal dia macam ui kat tepi tu. Kita ada promosi kalau yang ni RM18 sekali dengan air. Lepas tu Bel nampak mochi tu tenggelam. Oh Bel dah okey kot, Betty dah tahulah tu kot. Lepas ni kau kena tegur betul macam tu. Tester.